Hello teman-teman, kita mau main Roblox. Nak tahu tak? Aku ada apa ni? Nama sepupu aku, nama dia Aino. Aku benci dia. Dia ada kawan-kawan dia nak asyik, dan nanti dia pergi ban aku, tapi tak boleh ban dia lagi. Tak pandai ban dia lagi. Ban saya tak kisah. Suruh dia ban, tak kisah. Jom kita jelek dia jap. Aku nak tulis sini jap. Aku nak tulis ni. Siapa ni sepupu aku? Betul lah. Aku memang sepupu saya. Dia tu suka sangat Squid Game. Nyam. Okey, dah tak suka. Roman. Dah. Aku benci. Dah. Korang kenal tak format Squid Game? Haji Bos tu. Yang tu dia. Aku benci format. Why? Weh, aku tak kisah. Mu tu tak bagi. Saya ambil goyong. Kedekut sangat. Kedekut macam aku pun nak. Saya rasa nak ban, tapi ni bukan rumah saya. Tak apa, kalau dia tahu rumah aku kalau guys, kita ada main dengan dia. Aku pun tak kisahlah dengan dia. Kata nak ban. Tak pandai benak. Weh, dia pergi benak saya kenapa tak lah? La ilaha illallah. Why? Benak orang je. Dasar budak. Dasar budak botak. Dia tu memang budak. Dasar budak botak. Tak apa. Saya nak buat rumah. Contoh akan kita nak buat rumah tu, kita nak bagi contoh. Dia tak tahu, memanglah dia tahu, tapi kalau kat situ tak ada orang. Okey. Guys, ni rumah sepupu, ni rumah kawan dia. Aku tak tahu. Ni Nana. Wih, aku boleh buat rumah ni guys. Tapi saya tak rumah sini. Apa ni cakap? Kena ban. Alah, mu tu dalam muka Cina. Alah. Dah lah. Ni BTS. Buka. Nampak. Auret dia. Kau diam. Mu diam. Kalau makcik suruh minta maaf, kau jangan nak minta maaf.
Weh, dah banner ke? Tak payahlah. Aku takut nanti banner lagi. Sibuk nak banner orang. Lepas ni Muna bagi stiker dekat saya. Tak kisah dengan stiker tu. Zara pun lagi banyak. Ni banyak daripada kau. Pandai muka cakap bang. Ambil bang. Tak. Dia mesti nak main saya. Kau mesti nak ban orang. Dah lah guys, kita skip dulu nanti korang tengok part 2. Tak ada. Aku nak skip dulu pakai baju ke? Dah lah guys, kita nak aku skip sebab aku nak pergi cover nanti. Tahulah. Tahu ke? Jap. Aku skip dulu lah guys. Aku skip dulu nanti korang tengok dah. Aku